Okay, sebelum kita nak buka cermin ni, kita marking dulu lah. Okay, ni nombor 1. Okay, ni belah atas. Nombor 1 KN kanan lah. Okay, nak pandang dekat atas ni, dia akan duduk macam ni, menandakan belah atas. Nombor 2 pun kita marking 2 KN kanan. Okay, nombor 4 ni dia susah nak buat, kita biar dulu lah. Kita cabut yang cermin nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 ni. Buka selat dia ni, kalau tangan tak kuat pakai plier lah. Ini pun sama. Dan keluarkan. Nombor 4 kita marking. Anak panah belah atas, cermin nombor 4 kanan. Okay, kalau kita nak buka belah atas tak boleh ni, pasal dia sangkut kat sini. Kita nak tolak cermin pun tak boleh. Jadi kita kena guna yang bawah lah. Jadi yang ni kita boleh pasang kat atas lah. Okay, sebelum pasang kita tengok dulu nombor dia. Nampak tak? Ini nombor 1. Okay, ini nombor 1 ni selip macam ni lah. Kunci. Okay, dah selip, baru kita cabut dia punya tanda ni. Okay, ni nombor 1 dah siap. Jadi ni ada 4 keping cermin. Jadi kita dah pasang nombor 1, kemudian kita pasang nombor 4. Kita tak boleh pasang nombor 2 dan nombor 3. Pasal nombor 2 dan nombor 3 ni senang je. Nombor 4 susah. Kalau kita pasang dulu nombor 2 dan nombor 3, memang susah nak pasang balik nombor 4. Okay, nombor 4. Okay, ni anak panah belah atas lah. Kunci dulu, baru kita cabut stiker. Nombor 3. Lepas tu buka stiker lah. Kunci. Nombor 2 dengan mana stiker dekat belakang dan selip dia cepat kunci dia ni. Kunci. Nombor